Puan Anita binti Abdullah telah dilahirkan pada tanggal 30 Mac 1969 di Kampung Jelempuk, Perlis. Puteri kepada Encik Abdullah bin Hamid dan Puan Tipah binti Ibrahim, merupakan anak kedua daripada 3 orang adik-beradik. Memulakan persekolahan di usia 7 tahun di Sekolah Kebangsaan Jelempuk. Seterusnya Sekolah Menengah Kebangsaan Derma. Kemudian meneruskan pengajian di Maktab Tuanku Bainun. Sekolah pertama beliau ialah Sekolah Kebangsaan Air Putih, Perak pada tahun 1995 sehingga 2007. Kemudian beliau berpindah ke Sekolah Kebangsaan Matang, Taiping pada bulan Februari 2007. Di sini beliau hanya bertugas selama 11 bulan. Sekolah terakhir beliau ialah Sekolah Kebangsaan Tunku Bendahara bermula Januari 2008 sehinggalah 30 Mac 2025. Beliau dijodohkan dengan Encik Nazri bin Darus pada tanggal 20 Ogos 1995 dan telah dikurniakan 2 orang anak. Puan Anita merupakan seorang guru yang baik hati, suka bergurau senda dan cekal. Ujian demi ujian kesihatan yang menimpa dirinya dan suami tidak mematahkan semangat beliau. Semoga Cikgu Anita dikurniakan kesihatan yang baik dan diberkati Allah selalu. Selamat bersara Cikgu.